Probiotik warisan lama yang murah tapi tinggi khasiatnya. Jom amalkan. Probiotik ialah mikroorganisma hidup yang bila diambil dalam jumlah yang mencukupi boleh memberi manfaat kepada kesihatan, membantu keseimbangan makrobiota dalam usus. Menariknya, makanan tradisional kita memang ada yang dihasilkan melalui proses fermentasi dan mengandungi mikroorganisma yang berpotensi bermanfaat. Jom amalkan tempoyak, tapai, tempe, ikan pekasam, belacan, jeruk, cencaluk, budu dan macam-macam lagi. Makanan-makanan warisan tradisional kita ni lahir daripada kearifan watan nenek moyang kita dalam mengawet dan menghasilkan makanan melalui fermentasi. Jadi, daripada asyik cari probiotik moden yang mahal, apa kata kita kembali kenal makanan warisan kita. Pilih yang sesuai, jaga kebersihan dan pengambilannya dan jadikan makanan tradisional sebagai sebahagian daripada pola makanan yang seimbang. Jom sihat dengan menu yang lahir daripada kearifan watan nenek moyang kita. Cuba komen dalam senarai probiotik warisan kita tu yang mana paling anda suka. Dapatkan e-book Sut Perisai Keselamatan Muslim secara percuma dengan pembelian mana-mana produk Fabricol Apparel dari 8 Ogos hingga 16 September 2026 sempena jualan Merdeka.